Abang beli ni saja ke? Abang ingat kita ni lembu kalau nak makan rumput saja. Tengok ni, kangkung 3 hari beli sana tu. Ju, satu Malaysia dapat RM100 je, Ju. Belajar-belajarlah jimat sikit. Okeylah ni. Hei, si Zakuan ni pun sejak dengan Azrin bukan main berkeko lagi dengan adik daripada sini. Ni, duit belanja dapur pun dia satu. Ni cukuplah ni untuk masak malam ni. Bukan ramai pun, bukan sekampung pun nak makan. Abang ingat senang ke hidup dengan cukup-cukup makan saja? Ju ni sampai malu tau. Terpaksa pinjam duit dengan Nona. Rasa mesti nak benam je muka ni dalam sawah. Janganlah, muka cantik-cantik nak menam dalam sawah buat apa. Ju pun satulah, boleh tak senyap sekejap. Abang dah jadi penat dengan Ju membebel duit. Hari-hari cakap pasal duit. Abang pun apa bezanya? Bukan ada sentuh satu pun. Dia melangut tengok telefon saja 48 jam. Kalau nak cerita penat, Ju ni lagi penat tau ke hulu ke hilang ke sana kemari pinjam duit. Kalau nak harap duit dekat abang ni, lambat lagi. Ni, Ju menyesal tau dengar cakap abang. So kenengkan Zakuan tu dengan Azrin. Kalau dengan Hana dulu tu senang saja, minta je tu dapat. Dengan si Azrin ni, dah lah kuat menghasut. Sampai Zakuan pun dah berkira dengan Ju lah ni. Ju kena sabar kejap.